snowing pagi tadi daripada hotel kita orang. Tengok tu. Turun snow. So kita orang sekali lagi ke Kiyomizu-dera sebab malam tu kita. So hari ni snowing. Dah sampai guys. Hari tu malam tak nampak kan. So ni siang hari sebab kita nak tengok view kat tepi tu. Okay, ni dekat atas, kena naik atas lagi. My advice, bangun pagi-pagi terus datang sini dulu. Sebab kalau tengah hari sikit mesti ramai. So adult 500 yen untuk masuk ke dalam. Ni view daripada atas. Angle sini pula. Nampak tak snow turun? Itu semua penal cafe. Nah, kalau siang hari ramai macam ni. Tapi ini tutup pukul 6.30 dah, macam nak lengang dah. Okay, kita orang nak pergi Kobe Sanda Outlet. Perjalanan lebih kurang 90 minit kan. So harga dia berapa? 1,600. Depan Kyoto Station ada bas. Okay, dah sampai Kobe Premium Outlet. Kobe Sanda Premium Outlet dah sampai. Nampak tak korang? Tebal. Oh, ni tebalnya. Okay, dah settle shopping. Kita orang pergi ke onsen, Arima Onsen. Naik bas juga ya. Lebih kurang dalam sejam. Kita dekat Arima Onsen. Okay. So ni number locker kami. So nanti kena simpan balik, nanti boleh scan QR dia buka. Sebab dia dah bagi number. Inilah view daripada Kobe Station. Okay, from Kobe Station tu korang keluar dekat depan tu ada bas tau. Dia tulis American Park Hotel. So korang boleh naik bas tu pergi ke American Park. So it's free. Sampai dekat area American Park, area Kobe.
Kalau dia nak sampai dia pasang lagu. Happy lah. Nampak? Besar, ikan besar. Ikan besar dah digoreng. See, fish dance, music plays. Hotel Okura. Okey. Ni daripada bridge. Tak nampak sangat. Okay, kita nak pergi Kobe American Park. Tengok. Sini. Nampak tak? Tepi laut. Ni hotel dia. Ni view daripada side satu lagi. From the hotel. Ambil bag. So kita scan balik benda ni yang kita beli tadi. Okey, dah berjaya ambil luggage. Jom kita pergi Osaka. Okay, daripada stesen kita jalan lebih kurang dalam berapa ratus meter? 800 meter. Baru sampai hotel. So, inilah hotel dia. Macam dekat Japan ni, you all kena ambil sendiri tau. Semua barang-barang ni, you all boleh ambil. It's free. So inilah beza dia Malaysia dengan tempat-tempat lain dan Japan lah. So Japan dia boleh ambil semua. Kita dah sampai hotel. So ni hotel kedua kita di Osaka. Okay guys, jangan lupa subscribe untuk melihat lebih banyak video Osaka. Bye. Assalamualaikum.